Korang nampak tak? Itulah roundabout Kajang 2. Kalau korang ikut sini, korang boleh pergi klinik pergigian Dentalof. Jom aku tunjuk jalan. Kalau korang nak cari dalam Google Maps ataupun Waze, korang type je Mirai Resident. Terus korang boleh sampai dekat sini. Dari gate masuk ni, korang akan terus jumpa klinik utama. Lepas tu, korang ikut jalan ni, korang straight, korang akan jumpa kedai Eco. Sebelah kedai Eco tadi ada Family Mart. Korang jalan lagi. Dari Family Mart, korang straight, korang akan jumpa tangga ni bersebelahan dengan Guardian dengan Watson. So korang naik ikut tangga ni. Korang naik satu tingkat je. Lepas tu korang belok kiri. Lepas tu belok kanan. Korang straight, korang belok kanan, korang dah sampai klinik pergigian Dentalof. So, korang yang duduk Kajang atau area yang berhampiran, korang boleh je datang sini.